Selamat tinggal sayangku. Ya Allah sayangku. Selamat tinggal. Selamat tinggal sayangku. Awak selepas ni akan bersama dengan tuan baru. Tolong jangan buat kekacauan. Tapi Mustang jarang saya buat kacau. Saya tak pakai ni buat kacau sangat pun sebab taklah dia tak jiwa macam JDM. Tapi dia kalau rem satu taman baling batu kat rumah. Selamat tinggal sayangku. Awak akan ke owner baru. Kepada owner baru tolong jaga elok. Ini kereta yang saya selalu bawa isteri saya. Kalau cakap pasal handsome memang handsome lah. Ni kita dah bawa mai ke bengkel. Cek apa betul. Lepas tu nak tukar gala nak hantar ke owner baru. Saya ada lagi 3 kereta yang nak swap. Ford Ranger hijau ni, Ford Ranger kuning Monster ni dengan BMW F30 ni. BMW ni saya bawa enjin M4, enjin S55. Kalau nak swap ataupun nak membeli pun boleh. Dengan kereta yang saya beritahu tadi pun boleh. DM saya. Ayang, lepas ni kita tak boleh naik Mustang dah Ayang. Mustang ni lah kita ke hulu ke hilir rem kereta. Kalau cakap Baba tak rindu, Baba rindu lah Ayang. Takkan Baba tak rindu kot. Dia akan pergi kat owner baru. Kalau hang nak tahu, hang boleh ada kat sini sebab dia. Pinjam. Kereta pinjam. Kereta ni saya pinjam untuk marketing. Untuk saya nak buat untuk Choi Motorsport punya konten lah. Ni saya buat untuk marketing. Pinjam. Bukan beli ke apa-apa, bukan. Mustang GT 5.0. Ini logo ulang. Hak ni logo kilat. Kilat kan ulang kan main pasal. Kalau cakap pasal ulang dalam seluar aku pun ada ulang. Tapi tak apalah. Selamat tinggal. Harap baik-baik saja dekat owner baru. Awak akan berubah warna. Saya free, saya akan cari awak untuk melepaskan rindu. Sedih geng. Kalau tanya saya sedih tak? Sedih lah geng. Kita buat macam mana? Tiwa nak pakai manual. Kita ubah lah. Kita tukar lah. Tapi tak apa. Itu tak penting. Yang penting sekarang ni pada tanggal 25 April 2025 kita akan release collection kita yang terbaru Choi Motorsport V3 Special Edition pada pukul 9 malam di TikTok Choi Worldwide. Hampa jangan tak masuk. Masuk lambat, sold out, jangan bising dekat saya. Jangan marah saya, jangan apa pun lah. Saya dah beritahu awal kena masuk awal, okay? So itu sajalah kepada budak motor, budak kereta. Jumpa kita pada 25 April. Assalamualaikum.